A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan Saya ingin mengadakan temu bual kepada cikgu tentang salah satu subjek assignment untuk subjek PDPP saya pada semester ini, iaitu profesionalisme keguruan. Okey, sebelum kita nak mulakan temu bual berkenaan subjek assignment saya ni, okey, sebelum tu boleh tak cikgu nak tahu nama cikgu, jawatan yang cikgu pegang pada tahun ni, serta berapa lama cikgu dah berkhidmat di dalam dunia pendidikan. Okey, cikgu teruskan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azim bin Samsudin. Saya sebagai guru akademik biasa di SK Segambut. Saya mula mengajar pada tahun 2016. Jadi lebih kurang 8 tahun lah saya sudah berkhidmat sebagai seorang guru. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azim. Okey, seterusnya kita terus kepada sesi temu bual. Okey, akan ada soalan yang akan diberikan oleh saya. Saya akan bertanyakan kepada Cikgu Azim, dan saya nak minta lah pandangan ataupun jawapan lah yang mana yang Cikgu Azim sedia ketahui lah berkenaan soalan tentang subjek tajuk assignment saya ni. Okey, topik yang pertama iaitu pandangan guru terhadap profesion keguruan. Okey, soalan saya berbunyi, boleh ke Cikgu Azim ni terangkan bagaimana Cikgu Azim mendefinisikan profesion keguruan tu? Okey. Baik, profesion keguruan ialah satu bidang di mana kita bertanggungjawab mendidik murid, bukan sahaja dari segi akademiknya, juga dari segi sasiahnya, meliputi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Jadi profesion keguruan ini sangat penting untuk membentuk nilai yang ada pada dalam diri manusia tersebut. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya soalan saya kepada Cikgu Azim berbunyi, pada pandangan Cikgu Azim lah. Okey, pada pandangan cikgu, apakah ciri-ciri utama yang membezakan seorang guru profesional ni dengan guru biasa? Maksudnya bukan sahaja datang sekolah pagi balik tak ada apa-apa. Okey, mesti akan ada perbezaan dia. Okey, boleh tak Cikgu Azim ni terangkan sedikit ciri-ciri utama yang membezakan seorang guru profesional ni dengan seorang guru biasa? Baik, dari segi perbezaan kalau kita tengok guru yang profesional dan biasa, dari segi luaran kita memang nampak sama, iaitu mereka ini mengajar di sekolah. Tetapi kalau kita selidiki ataupun kita mengalaminya sendiri, kita akan dapat bezakan, iaitu guru yang profesional ini mereka ada kepakaran dalam ilmu yang diajar dan apa yang disampaikan. Seterusnya, guru profesional juga mereka sentiasa melakukan refleksi selepas mengajar untuk mengenal pasti kelemahan, tak kira kelemahan mengajar ataupun kelemahan murid yang diajar. Seterusnya, kita boleh lihat guru yang profesional, mereka sentiasa mengadakan kerjasama
tidak kira kerjasama dari pihak sekolah dalam dalaman ataupun dengan pihak luar. Dan mereka ni tidak takut untuk mengadakan jalinan kerjasama untuk memastikan ilmu ataupun kemahiran dari luar itu mereka boleh aplikasikan di dalam bilik darjah. Seterusnya, guru profesional juga kita boleh lihat mereka ini bersedia untuk menjadi mentor ataupun bersedia untuk menjadi mentee kepada mana-mana yang mereka rasakan pihak tersebut layak untuk mereka timba ilmu, semata-mata untuk memastikan pengajaran mereka itu berkesan dan sampai kepada murid yang diajar. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azim. Okey, untuk seterusnya, soalan seterusnya. Okey, mengapa profession keguruan ni sangat penting dalam masyarakat kita? Bukan profession lain, iaitu profession keguruan. Mengapa profession ini sangat penting dalam masyarakat kita pada hari ini? Okey, boleh tak Cikgu Azim terangkan spesifik? Yang pertama, profession keguruan ini bertanggungjawab mendidik dan membentuk insan, terutama sekali kita di Malaysia ini, iaitu rakyat Malaysia lah. Mereka ini ataupun guru-guru ini bertanggungjawab untuk membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif, dan juga beretika. Seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia juga memerlukan seorang pemimpin yang akan mengemudi negara kita, yang akan membawa generasi selepas kita ke mana hala tuju negara. Jadi oleh itu, gurulah yang bertanggungjawab melahirkan pemimpin-pemimpin muda ini yang akan menjadi pemimpin negara pada satu hari. Seterusnya, guru juga bertanggungjawab ataupun mempunyai tanggungjawab untuk memupuk nilai murni selain ibu bapa di rumah, kerana murid-murid banyak menghabiskan masa sepanjang mereka hidup di sekolah, sama ada bergaul bersama guru ataupun bersama rakan-rakan. Jadi guru memainkan peranan untuk membentuk nilai murni ataupun jati diri murid menjadi insan yang berguna dan bersahsiah. Selain itu juga, guru juga memastikan agar lahirnya masyarakat yang mempunyai intelektual yang tinggi, lahirnya rakyat yang berakademik, agar negara kita selamat daripada segala berita palsu ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kehancuran kepada negara. Okey, terima kasih. Untuk seterusnya, seterusnya soalan saya kepada Cikgu Azim. Okey, bagaimanakah Cikgu Azim melihat peranan guru ni dalam membentuk generasi masa hadapan lagi mendalam? Okey, terima kasih Cikgu Azim. Okey, silakan. Jadi peranan guru dalam membentuk generasi masa depan ialah guru perlu sentiasa mendidik dan menyampaikan ilmu yang terkini dan yang sahih. Seterusnya, guru perlu memastikan bahawa guru juga bertanggungjawab bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk khasiat dan nilai murni dalam diri murid. Dan yang terakhir, guru juga perlu menyemai sifat kepimpinan ataupun sifat patriotisme dalam diri murid, agar mereka ini dapat memacu negara kita sehingga menjadi negara dunia yang pertama. Yang seterusnya ni, iaitu cabaran accountability guru di dalam tugas harian. Tugas mendidik kita lah sebagai guru harian ni. Okey, apa? Okey, soalannya berbunyi, okey, dalam melaksanakan tugas harian sebagai seorang guru, apakah cabaran utama yang Cikgu Azim rasa-rasalah Cikgu Azim hadapi sebagai seorang guru? Apa cabaran utama dia? Okey, silakan Cikgu Azim. Cabaran utama kita semasa mengajar di dalam kelas ialah memastikan setiap murid yang kita ajar itu mendapat
apa yang kita objektifkan. Objektif. Apa yang kita letakkan objektif, sampai kita kena pastikan bahawa murid tersebut tidak kira latar belakang aras mereka, agar setiap murid tu mencapai objektif yang kita letakkan. Barulah kita tahu bahawa apa yang kita ajar tu sampai kepada murid tersebut. Jadi cabaran di sini ialah setiap objektif yang kita tetapkan perlulah bersesuaian dengan aras murid. Sebab dalam kelas murid ada berbeza aras. Oleh itu kita perlu pastikan objektif tersebut tidak terlampau tinggi ataupun tidak terlampau rendah, bergantung kepada murid. Jadi kita tak boleh pukul rata untuk objektif bagi semua murid. Jadi itulah cabaran utama kita, ataupun cabaran utama saya sebagai guru ketika mengajar di dalam kelas. Okey, saya nak kupas sedikit. Okey. Tadi di dalam kelas kan berkenaan tentang tahap pembelajaran. Okey. Boleh tak Cikgu Azim jelaskan sikit? Okey, seperti mana yang kita tahu kan, dekat sekolah ni bukan sekolah kita je, banyak sekolah lain pun akan ada masalah disiplin tu. Jadi macam mana Cikgu Azim cuba untuk tangani masalah disiplin, dan masalah disiplin apa yang kerap, yang kerap ada di dalam kelas ataupun di sekolah kita ni, untuk kita sebagai guru ni, untuk kita nak hadapi masalah disiplin. Jadi masalah disiplin yang sering saya hadapi, saya fokuskan ialah masalah murid tidak mahu menyiapkan kerja. Jadi masalah ni memang kita akan alami di mana-mana kelas pun. Jadi cara saya untuk pastikan murid ini mengikuti arahan ataupun mengikuti aktiviti untuk menulis, terutama dalam subjek Bahasa Melayu, iaitu saya pastikan murid tersebut buat kerja dengan pemantauan saya sendiri. Maksudnya kita sebagai guru kena pastikan berada di sisi murid supaya murid tersebut buat. Kita tak boleh biarkan ataupun berikan kepercayaan lagi, sebab murid ini belum boleh diberi kepercayaan, sehinggalah murid ini boleh buat sendiri tanpa pengawasan, dan murid itu boleh diberikan kepercayaan untuk buat kerja sendiri. Jadi bagi saya menyiapkan kerja ni adalah satu masalah disiplin yang kita perlu cegah daripada awal lah. Maksudnya kita perlu kenal pasti murid tersebut dari tahun 1 supaya budaya ataupun amalan tersebut tidak dibawa sehingga ke tahap 2 ataupun tahun 6. Seterusnya ke peringkat lagi tinggi lah kan. Betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azim. Okey, untuk soalan seterusnya berkenaan cabaran accountability guru di dalam tugas harian ni. Okey. Bagaimanakah Cikgu Azim ingin nak memastikan kualiti pembelajaran yang berkesan kepada semua murid? Okey, macam mana Cikgu Azim nak pastikan kualiti pembelajaran tu berkesan kepada semua murid? Okay. Jadi macam kita tahu dalam kelas kita ada keterbezaan dari segi aras. Oleh itu kita boleh gunakan kaedah yang berbeza lah. Untuk zaman sekarang ni murid-murid mungkin lebih minat kepada teknologi. Jadi kita boleh gunakan teknologi seperti Google Classroom, apa-apa aplikasi yang boleh menarik minat mereka untuk belajar. Walaupun macam kuis lah kan, quizzes, Padlet dan sebagainya. Walaupun sukar juga, walaupun murid ini memang ada akses kepada telefon, tak semestinya murid tersebut berminat untuk membuat aktiviti tersebut. Jadi kita mungkin boleh mendidik dengan memberikan tugasan-tugasan mudah. Jadi kena mengikut kreativiti lah supaya kita lebih kreatif mempelbagaikan kaedah pengajaran. Okey, baik. Untuk seterusnya Cikgu, soalan saya kepada Cikgu Azim, sejauh manakah cabaran Cikgu Azim sendiri di dalam taksiran yang adil kepada murid tu? Kita seperti mana yang kita tahu, okey, kita dekat sekolah
sekarang ni kita ada itu dipanggil PBD kan cikgu kan? Betul tak? Taksiran di dalam bilik darjah. Okey, PBD ni seperti mana kita tahu, kita bukan nilai semata-mata aktiviti ataupun latihan murid di pada buku latihan saja, tak. Kita tengok macam mana murid itu menjawab soalan, macam mana dia bergaul di dalam kelas. Lepas tu untuk ujian pertengahan dan akhir tahun pun kita tengok juga. Maksudnya, jadi dekat sini kita boleh simpulkan apa ni kita boleh tengok. Okey, akan ada cabaran dia tu di dalam pentaksiran ni. Macam mana kita pada pendapat Cikgu Azim ni nak memberi pentaksiran ataupun nak beri penilaian yang adil kepada murid-murid kita ni. Okey, cikgu, persilakan. Jadi cabaran utama ialah untuk bersikap adil. Oleh itu kita sebelum memberikan pentaksiran, dalam pentaksiran ni ada berbagai kaedah. Salah satunya ialah melalui pemerhatian. Jadi banyak lagi kaedah yang cikgu boleh gunakan mengikut kesesuaian. Jadi cikgu kena kenal pasti dahulu latar belakang murid tersebut dan pilihlah kaedah yang bersesuaian, dan pastikan setiap kaedah yang dipilih itu disediakan sekali dengan rekod ataupun borang sebagai bukti, sebagai bukti bahawa penilaian kita itu benar-benar dibuat dan ada buktinya. Jadi itu akan berlaku proses yang adil kepada murid tersebut, walaupun murid tersebut mempunyai perbezaan latar belakang. Okey, seterusnya kan Cikgu Azim, saya nak bertanyakan kepada cikgu, bagaimana Cikgu Azim menguruskan masa cikgu antara tugas mengajar dekat sekolah. Okey, dekat sekolah juga kita ada kerja-kerja pentadbiran. Okey, macam contoh setahu saya yang Cikgu Azim sendiri, Cikgu Azim memegang sebagai jawatan bendahari PIBG kan. Bagi saya tu agak besar juga lah jawatan tu. Dan juga sebagai Ketua Panitia Bahasa Melayu kan cikgu, betul tak cikgu? Bagaimana Cikgu Azim menguruskan masa dekat sekolah, antara tugas mengajar di dalam kelas, kerja pentadbiran dan juga tanggungjawab peribadi Cikgu Azim itu sendiri. Okay. Baik, sebagai guru yang utamanya mestilah kita perlu mengutamakan tugasan kita sebagai guru, iaitu mengajar di dalam kelas. Tugas hakiki iaitu mengajar di dalam kelas, dan barulah kita boleh selipkan dengan tugas-tugas pentadbiran ataupun dengan tanggungjawab peribadi kita. Dan bukan bermaksud bila ada tugas hakiki kita tak boleh jalan seiring dengan tanggungjawab. Ada perkara kita boleh gerak seiring, ada perkara kita buat satu persatu. Jadi bagi saya, apa-apa pun kita sebagai guru kena bijak merancang. Kalau perlukan jadual, kita boleh buat jadual, dan semestinya kita perlulah ikut perancangan yang telah pihak pentadbir sediakan pada awal sesi persekolahan agar kerja kita tidak bertindih ataupun tidak lewat. Jadi bagi saya pengurusan masa itu sangat penting. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya Cikgu Azim, soalan saya kepada cikgu. Okey, adakah Cikgu Azim pernah berhadapan dengan tekanan? Okey, stres lah, senang cakap sekarang ni, stres lah, atau tuntutan yang tinggi daripada komuniti setempat atau pentadbiran di sekolah. Okey, saya yakin, okey, setiap orang akan ada perasaan tekanan tu, tekanan terhadap macam-macam perkara lah kan. Okey, jadi bagaimana Cikgu Azim menangani masalah tekanan tersebut lah, masalah dengan pentadbiran,
masalah dengan tuntutan yang tinggi daripada komuniti. Okey, boleh Cikgu Azim jawab sedikit yang pendapat Cikgu Azim. Baik, bagi saya tekanan ini bukanlah buruk. Bagi saya tekanan ini ada juga baiknya, kerana dengan tekanan jugalah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Dengan tekanan jugalah mendorong kita untuk menyiapkan kerja. Dengan tekanan jugalah menggalakkan kita untuk berfikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi kadang-kadang tekanan yang terlampau tinggi juga perlu diberikan perhatian. Oleh itu, kalau kita mengalami tekanan yang tinggi, kita boleh yang pertama sekali, kita boleh minta bantuan rakan sekerja ataupun dapatkan nasihat ataupun sokongan agar tekanan kita tadi tu jika terlampau tinggi, kita ada jalan penyelesaiannya ataupun kita ada rakan yang boleh membantu. Kadang-kadang kita tak tahu pun rakan kita tu sedia untuk membantu kita. Jadi bagi saya, jangan takut untuk bertanya dengan kawan ataupun minta pendapat dengan kawan. Okey, seterusnya kita teruskan kepada topik, iaitu topik peringkat perkembangan guru. Okey, untuk topik ini soalan saya kepada Cikgu Azim. Okey, soalan saya berbunyi, berdasarkan pengalaman cikgu lah, berdasarkan pengalaman Cikgu Azim sendiri, bagaimana perjalanan perkembangan seseorang guru itu dari peringkat awal guru sehingga guru tersebut menjadi seorang guru yang lebih matang. Okey, apa pandangan perkembangan seorang guru? Okey, bagaimana perjalanan perkembangan seorang guru itu? Jadi perjalanan sebagai seorang guru ni sehingga menjadi seorang guru yang matang ialah pada awalnya mereka perlulah, bagi saya perlulah sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri di tempat baru dan sedia untuk menerima tugasan baru. Daripada sini kita ataupun guru akan mula belajar dan mengenal cara untuk menyelesaikan masalah mengikut situasi. Daripada situ, contohnya kita sebagai guru, biasanya kita akan mendapat tugasan sebagai guru kelas. Sebagai guru kelas, kita akan mula menilai apa kekurangan yang ada pada murid dalam kelas kita. Seterusnya, kita mula juga berhadapan dengan perbezaan aras dalam kelas semasa kita mengajar. Jadi pada masa itu kita akan melakukan refleksi untuk melakukan penambahbaikan agar murid dalam kelas kita mencapai objektif yang kita tetapkan. Dan saya percaya guru yang bersedia untuk melakukan refleksi ini, guru yang akan mudah diterima oleh setiap murid di dalam sekolah, kerana guru ini sentiasa bersedia dengan keperluan murid yang berbeza. Okey, jadi dengan apa yang Cikgu Azim bagi tahu tadi tu, membolehkan seseorang guru itu menjadi seorang guru yang lebih matang, kan? Betul. Okey. Jadi untuk seterusnya, soalan saya kepada Cikgu Azim, adakah Cikgu Azim pernah mengikuti sebarang model ataupun teori perkembangan guru itu di dalam perjalanan profesion perguruan, profesion guru itu sendiri? Jika ada, boleh Cikgu Azim kongsikan model ataupun teori apa yang diikuti oleh Cikgu Azim itu. Okey. Bagi saya, model yang sangat rapat dengan profesion keguruan ialah model dari Fuller and Baum. Di mana dalam model ini terdapat 3 tahap utama, iaitu kebimbangan diri, iaitu bimbang adakah saya mengajar dengan cara yang betul. Seterusnya mengenai kebimbangan tugas, bagaimana kita nak mengawal ataupun memastikan kelas kita ni sentiasa dalam keadaan yang terkawal. Dan yang terakhir iaitu kebimbangan terhadap murid, adakah murid faham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bagi saya, dengan tiga tahap utama dalam model ini sangat sesuai kita gunakan di dalam kelas
sebagai seorang guru. Jadi model tersebut, model daripada full unbound ni, kita sebagai guru ni kita boleh guna pakai lah kan. Betul. Untuk untuk perjalanan profesion keguruan itu sendiri. Okey, terima kasih Cikgu Azim. Untuk seterusnya, soalan seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Cikgu Azim. Pada pandangan cikgu lah, pada pandangan Cikgu Azim, apakah ciri-ciri ciri-ciri seorang guru yang telah mencapai tahap kematangan di dalam profesion keguruan tersebut? Okey, silakan Cikgu Azim. Baik, antara ciri-ciri yang telah mencapai tahap kematangan dalam profesion keguruan ialah kefahaman terhadap ilmu dan pedagogi. Jadi guru perlulah mahir dengan ilmu yang diajar dan perlulah mahir cara mengajar yang sesuai mengikut keperluan murid. Seterusnya, guru juga perlu mempunyai kemahiran komunikasi pada tahap yang tinggi, terutama melibatkan murid. Seperti kita tahu, seperti saya yang mengajar di sekolah rendah, kemahiran komunikasi kanak-kanak itu perlu dikuasai agar kanak-kanak faham dengan apa yang kita sampaikan. Terusnya, kita juga perlulah ada sikap profesionalisme dan beretika. Walaupun kita berhadapan dengan murid ataupun berhadapan dengan kanak-kanak, kita kena faham bahawa kanak-kanak ini mempunyai hak, terutama dalam hak berpendidikan. Jadi oleh itu kita sebagai guru perlu melaksanakan ataupun perlu menyampaikan hak-hak tersebut agar murid tadi mendapat hak yang sepatutnya yang telah diperuntukkan, untuk dirinya. Seterusnya, guru juga perlu ada sikap empati dan prihatin terhadap diri murid. Guru yang profesional perlu ada sikap empati, perlu memahami apa yang murid rasa, dan juga perlu prihatin, perlu faham apa keperluan yang murid itu perlu ada, agar kita tidak sewenang-wenangnya menyalahkan latar belakang ataupun takdir murid tersebut, kerana kita percaya dengan pendidikan kita boleh mengubah masa depan murid tersebut menjadi lebih baik. Dan bagi saya juga yang terakhir ialah guru perlu guru perlu serba boleh menangani cabaran, terutama cabaran zaman sekarang ini yang melibatkan masalah 3M, iaitu murid yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira. Guru perlu kreatif untuk menangani cabaran tersebut. Dan seterusnya, cabaran dari segi asasiah murid. Cara didikan kita perlulah sesuai dengan peredaran zaman agar generasi boleh menerima, generasi zaman sekarang boleh menerima apa yang kita cuba sampaikan dan apa yang kita cuba didik dalam diri mereka. Okey, baik, terima kasih kepada Cikgu Azim. Okey, untuk seterusnya topik yang seterusnya iaitu pendekatan terhadap pembangunan profesionalisme. Okey, soalan saya kepada Cikgu Azim, apakah pendekatan yang Cikgu Azim pernah ambil ataupun insya-Allah mungkin akan ambil untuk meningkatkan lagi profesionalisme di dalam bidang kita ini, bidang keguruan kita ini? Okey, apakah pendekatan ataupun benda yang kita Cikgu Azim akan ambil lah, akan buat untuk masa hadapan, ada hari ini dan ke hadapan? Okey, salah satu pendekatan yang saya ambil untuk meningkatkan profesionalisme saya ialah saya mengikuti kursus, terutama sekarang ini kita dapat ataupun kita mudah mengikuti kursus secara online, terutama setiap guru yang telah diwajibkan oleh kementerian, iaitu perlu lebih
5 hari ataupun 42 jam mata kredit dalam SPL KPM kan. Ya, betul. Jadi bagi saya dengan penetapan tersebut, guru juga dapat meningkatkan profesionalisme melalui kursus-kursus yang diikuti. Pada zaman sekarang ni kursus banyak dibuat secara online. Jadi bagi saya tidak menjadi halangan. Betul, tidak menjadi halangan kerana kos telah jimat di situ, kos pengangkutan. Yang kita perlukan hanyalah masa sahaja. Masa dan kesediaan kita untuk mengikuti kursus tersebut. Dan dalam kursus tersebut juga bukan semata-mata mengenai pedagogi. Ada juga ilmu-ilmu yang baru ataupun kemahiran-kemahiran baru yang kita boleh selitkan dalam pedagogi kita pada masa hadapan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya. Sejauh manakah pembelajaran sepanjang hayat memainkan peranan di dalam pembangunan guru tersebut? Okey. Ada tak komen ataupun pandangan Cikgu Azim berkenaan ini? Bagi saya pembelajaran sepanjang hayat sangat kritikal kerana melalui pembelajaran sepanjang hayat ini dapat memastikan bahawa diri kita relevan sebagai pendidik kerana setiap masa arus teknologi ataupun arus pendidikan berubah. Jadi oleh itu dengan pendidikan sepanjang hayat dah yang dapat membantu kita supaya kekal relevan, kekal diperlukan dalam dunia pendidikan. Tanpa pendidikan sepanjang hayat, kita boleh digantikan oleh sesiapa saja yang bersedia untuk menggantikan kita melalui ilmu-ilmu yang terkini. Jadi oleh itu kalau kita hendak selamat di dalam peredaran zaman yang pantas ini, kita perlu bersedia. Kita perlu bersedia dengan bersedia untuk belajar sepanjang hayat, terutama dalam segi penyampaian ilmu ataupun pedagogi kita di dalam kelas. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, Cikgu, bagaimanakah penglibatan macam Cikgu cakap tadi, kursus-kursus online kan, bagaimana penglibatan dalam latihan, kursus dan seminar membantu meningkatkan kemahiran keguruan guru tersebut. Okey, bagaimanakah pelibatan? Maksudnya kita hadiri latihan tersebut, kita masuk seminar tersebut, kita dengar kursus tersebut. Okey, bagaimana pelibatan kita tu membantu untuk meningkatkan kemahiran kita sebagai seorang guru? Melalui penglibatan dalam latihan, kursus atau seminar, sebenarnya melalui penglibatan tersebut ia mendedahkan diri kita kepada idea baharu, melalui perkongsian-perkongsian yang menarik. Oleh itu melalui latihan ataupun seminar sahajalah kita akan dapat berjumpa ataupun menjumpai ilmu ataupun idea-idea baharu yang kita rasakan relevan untuk kita gunakan di dalam kelas. Tanpa perjumpaan ataupun taklimat tersebut, saya tak rasa kita akan mendapat berjumpa dengan individu ataupun perseorangan yang terbukti yang berjaya. Ya, betul. Jadi kita perlukan perkongsian idea ataupun perkongsian ilmu tersebut. Ya. Seterusnya, soalan saya, sejauh manakah kolaborasi, iaitu kerjasama Cikgu Azim dengan rakan sekerja membantu di dalam meningkatkan kualiti PDP, pengajaran dan pembelajaran. Okey, boleh Cikgu Azim kongsikan? Baik, kolaborasi dengan rakan sekerja ini memberi kita peluang supaya dapat melihat apa hasil yang kita dapat ataupun apa yang hasil kita tunjukkan sewaktu mengajar. Dengan rakan sekerja, mereka ini akan secara jujur akan memberikan komen ataupun memberikan pandangan apa yang perlu kita tambah baik dan sebagainya. Rakan sekerja juga boleh bertukar ataupun berkongsi bahan. Jadi kita sebagai rakan sekerja juga pada masa yang sama kita boleh menaik taraf bahan tersebut ataupun menjadikan bahan tersebut lebih menarik untuk kegunaan bersama. Jadi bagi saya kolaborasi ini sangat bagus supaya kita dapat melihat dari pandangan orang luar apa yang kita lakukan. Adakah baik ataupun adakah perlu ditambah baik. Okey. Terima kasih. Untuk soalan
Okey, seterusnya, apakah peranan refleksikan diri? Okey, refleksikan diri iaitu kita membuat refleksi secara sendiri lah, di dalam memperbaiki mutu pengajaran Cikgu Azim itu sendiri. Okey. Bagi saya refleksi diri ini membantu keberkesanan kita untuk kita menilai keberkesanan kita dari segi mengajar, apa kekuatan dan kelemahan kita semasa mengajar, dan apa yang perlu kita perbaiki dalam strategi kita mengajar di dalam kelas. Jadi itulah matlamat utama kenapa kita perlu lakukan refleksi diri. Okey, untuk topik yang terakhir, Cikgu Azim. Okey, topik yang terakhir ni iaitu cadangan untuk meningkatkan accountability dan profesionalisme guru di Malaysia. Okey. Soalan saya berbunyi, pada pandangan cikgu, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan accountability guru di Malaysia khususnya? Okey, Cikgu Azim. Baik, salah satu langkah yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan accountability seorang guru, pertama kita boleh menggalakkan amalan ataupun budaya refleksi ataupun penilaian diri. Kita boleh mulakan secara kecil-kecilan dalam panitia dahulu sebelum kita kembangkan, untuk pastikan guru bersedia untuk melakukan penilaian diri ataupun refleksi. Seterusnya kita boleh memperbanyakkan lagi amalan bimbingan, terutama bimbingan guru senior dan guru junior, guru yang baru posting ni, agar perkongsian ilmu yang dahulu dan perkongsian ilmu yang sekarang terkini ni kita boleh gabung jalinkan. Kita boleh dapatkan yang terbaik untuk murid di sekolah tersebut. Seterusnya kita juga boleh lakukan latihan profesionalisme, seperti dalam panitia kita melakukan PLC. Jadi dalam PLC ini kita boleh berkongsikan apa ilmu yang baharu kita dapat dalam taklimat ataupun apa-apa ilmu yang terkini untuk kita kongsikan bersama ahli panitia. Dan seterusnya guru juga boleh mencari pihak luar, pihak luar yang boleh membantu kita dalam akademik ataupun dalam sumber keuangan, seperti pihak-pihak dari universiti ataupun institut pendidikan guru yang bersedia untuk membantu murid kita di sekolah. Pada masa yang sama juga kita juga dapat melihat apa ilmu baharu yang mereka bawa ataupun teori-teori yang mereka belajar di sekolah untuk diaplikasikan di sekolah. Apa teori yang mereka belajar di sana di institusi ataupun di universiti yang boleh kita aplikasikan di sekolah nanti. Dia macam kita mengeratkan, kita mengukuhkan lagi dah. Kita bukan dalam sekolah saja kan cikgu kan. Jadi kita berinteraksi dengan dunia luar. Okey, jadi kat situ akan ada lah. Okey, akan ada kita perkongsian daripada orang luar. Okey, seterusnya cikgu, adakah sistem latihan dan sokongan pentadbiran yang sedia ada sekarang ni mencukupi untuk membantu guru tersebut? Jika tidak, apakah yang boleh diperbaiki untuk sistem latihan dan sokongan pentadbiran yang sedia ada itu? Sistem latihan yang sekarang ni, yang sedia ada ini, kita boleh pertingkatkan mengikut keperluan yang ditetapkan oleh KPM lah. Mungkin guru-guru yang bertanggungjawab ataupun guru-guru yang berkaitan boleh dihantar berkhusus dan berkongsi semula dengan rakan-rakan di sekolah. Seterusnya perlu lebih banyakkan amali teknologi di dalam sekolah supaya setiap guru di sekolah menyambut amalan teknologi. Bukanlah amalan tersebut dilaksanakan oleh seorang guru semata-mata, tapi dilaksanakan oleh semua orang. Jadi mana-mana guru baharu yang datang ke sekolah tersebut pun akan mendapat latihan ataupun ilmu yang sama, agar semua bersedia untuk melaksanakan teknologi di dalam kelas. Seterusnya dari segi pihak pentadbir mungkin boleh mengurangkanlah tugas-tugas pentadbiran dan menumpukan sepenuhnya terhadap tugas-tugas yang melibatkan PDPC.
Itu saya sokong yang tu. Okey, seterusnya apa ni? Apakah cadangan Cikgu Azim untuk memperkukuhkan lagi sistem ganjaran dan pengiktirafan bagi guru? Okey Cikgu, kalau ada perkongsian sedikit. Bagi saya untuk memperkukuhkan sistem ganjaran ni dan pengiktirafan bagi guru, pihak pentadbir perlulah mengenal pasti mana-mana guru yang melaksanakan PDPC yang menggunakan inovasi ataupun teknologi yang terkini yang dapat menarik minat untuk murid datang ke sekolah ataupun mendapat menarik minat untuk murid mengikuti pembelajaran. Dan guru-guru juga di sekolah, dalam peringkat sekolah juga pentadbir boleh mengenal pasti guru tersebut boleh dijadikan mentor, kerana status mentor ni walaupun tidak seberapa, tapi bagi saya bila diberikan status mentor ni sedikit sebanyak dapat menghargailah jasa ataupun perubahan yang guru itu bawa di dalam sekolah, agar guru mentor ini dapat menurunkan ilmu kepada guru menti, agar sama-sama guru di sekolah dapat memberikan yang terbaik. Betul, dapat memberikan terbaik ataupun mengikut pengajaran yang terkini, ataupun mengikut inovasi yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut. Okey. Baik. Seterusnya, bagaimana kesedaran masyarakat kita ni terhadap peranan guru ni boleh dipertingkatkan. Okey, seperti nak mempromosikan kisah kejayaan guru ataupun sebagainya. Okey, itu contoh saya lah. Okey, pada pandangan cikgu, apakah bagaimana kesedaran masyarakat kita hari ini terhadap peranan guru ni supaya boleh dipertingkatkan? Bagi saya, cara untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peranan guru ni, salah satunya kita kena libat sertakan masyarakat dalam aktiviti sekolah. Bermula dengan PIBG lah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. PIBG perlu lebih kerap mengadakan aktiviti-aktiviti yang di mana ibu bapa dapat melihat sendiri apa yang guru-guru lakukan di sekolah. Dan PIBG juga perlu mengwar-warkan apa sumbangan guru di sekolah, apa yang guru buat untuk anak-anak mereka di sekolah. Jadi pada pendapat saya, pihak pentadbir dan PIBG perlu berkolaborasi agar peranan guru itu lebih nampak, bukan nampak dibuat-buat, tapi nampak secara semula jadi, agar masyarakat dapat menerima. Okey, seterusnya ini soalan yang terakhir lah kepada Cikgu Azim. Okey, soalan terakhir sebelum kita tutup kita punya sesi temu bual ni. Okey, sejauh manakah pengukuhan etika profesion dapat membantu meningkatkan kredibiliti seorang guru tersebut? Okey, Cikgu Azim, boleh bagi sedikit pandangan bagi Cikgu Azim. Sejauh manakah pengukuhan etika profesion ini dapat membantu meningkatkan kredibiliti seorang guru? Baik, dengan kematuhan etika profesion, kita dapat mewujudkan kod etika yang lebih jelas, dan kita sendiri mengikut kod etika yang telah ditetapkan. Seterusnya, kod etika ini juga akan meningkatkan integriti kita sebagai seorang guru, meningkatkan disiplin kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, kita perlu menjalankan kursus kepimpinan ataupun kesedaran etika secara berkala, agar setiap guru sentiasa mendapat maklumat ataupun sentiasa diingatkan untuk berpegang teguh pada kod etika yang telah ditetapkan sebagai seorang guru. Jadi kod etika ni sangatlah penting agar kredibiliti seorang guru itu sentiasa terpelihara. Okey, itu sahaja temu bual kita pada hari ini. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azim di atas sudi untuk meluangkan sedikit masa untuk temu bual bagi assignment saya untuk subjek profesionalisme keguruan ini. Okey,
Terima kasih Cikgu Azim.